Hi guys. Ini pukul 10 suku. Kita nak gerak ke Kelantan. Kita tengoklah pukul berapa kita akan sampai besok. Tapi first kita nak pergi hantar Mika. Nak pergi hantar Mika. Kan nak pergi mana? Kan nak pergi hotel guys. Uci nak pergi hotel. Uci raya dengan kawan-kawan ke? Hai. Ada Mika. Halo. Halo dokong Uci. Sebab Mika dia takut sikit. So kalau dokong kita mengambil risiko yang sangat-sangat tinggi. So kita dah pun sampai dekat diorang punya hotel. Uci. Baguslah Uci. Uci dengan Along. Tolong. Sama Along. Okey. Tutup dulu. Pergi ambil. Mana sayang ni Ika. Ika. Lupa. Ni Uci. Wan dah tidur ke? Sorry lah buka lah. Tidur lambat. Ika duduk bagus-bagus ke? Raya dengan kawan-kawan. Uci? Ya Allah, comel. Okey Uci. Tak muka dia. Muka dia. Hihi muka dia. Budak kecil. Alah. Kalau awak macam Juma lah. Kalau awak macam Juma. Adik dia ni. Tak tahulah. Bukan adik. Umurnya. Mika okey ke? Macam dah pernah datang kan Mika? Mika okey je. Dah selalu datang dah. Tahu kat mana lah ni ha. Tu kain dia memang wajib kain dia. Dia duduk atas kain dia. Kau okey? Tak nak duduk. Okey. Tengok sikit muka Uci tu. Duduk bagus-bagus sikit. Nika tak duduk diam. Nika tak duduk diam. Itulah itu pun akan nak ambil berlari dia. Alah Syomel sayang tu. Bye Mika. Sayang ni. Lepas tu tunjuk MacBook tu. Baru dah Reci. Tapi dah ada 3 bulan. Besarnya. Lagi berapa lama ni? Wih besar. Wish. Bye bye sayang. Uci bye bye. Ika? Mika bye bye. Kita dah settle hantar Uci dengan Mika. So jom kita teruskan perjalanan kita. Hi guys. Kita berjumpa di petang hari. Mia dah sampai dah kampung Kelantan. Pukul 3 petang tadi. Tapi sekarang dah pukul 6 petang. So kita nak pergi Bazar Ramadan. Along. So Along kita kena kecek Kelantan. Okay? We try. Okay, kita akan cuba untuk kecek Kelantan. Tengok air naik. Dulu parit ni lah yang Mama selalu terjun. Dia selalu mandi-manda je. Memang sepanjang jam tu saya tak ada footage apa-apa lah ya. Sebab saya memang membuta. Tapi perjalanan tadi 15 jam. Okay, 15 jam. Kita orang gerak pukul 11 malam sampai pukul 3 petang. 2 petang. Lepas tu dah sampai kampung, memang terus tidur. Lepas tu bangun-bangun kita pergi Bazar Ramadan. So let's go. Kita ni first time lah. Sebab kita pun baru sampai Kelantan kan. So kita first time nak pergi Bazar Ramadan dekat Kelantan. 80 sen 1 kg guys. Wow. Tadi beli daging pun RM25 1 kilo. Murah betul lah. Berapa? 25. Uish. Kalau sebab kita sana 42. Weh, jauh beza. Tulang jauh lah beza. jauh sangat. Dulu Mia pernah tahu, Mia dengan Angah kita jual air tebu untuk waktu tu. Tapi waktu tu Bazar Ramadan ke? Ke bukan? Ke macam bazar biasa rasanya. Macam pasar malam biasalah. Kita jual air tebu. Kita tinggal kita orang punya tugas untuk collect duit je. Sebab yang ikat semua Moni punya kerja. Habis tak? Rasa macam habis hari tu. Ke macam ada lagi macam 1-2 je. Korang tengok. Wah, ramainya orang dekat pasar Ramadan Kot Lanas guys. Ui, berpusu-pusu orang. Ya, cik kata tak ada orang. Ramai gila.
Apa eh? Apa? Ya. Dua. Jangan kena. Tak apa ini. Ada akok. Kapan nak cakap? So, Alun cari apa Long? Nasi kerabu. Alun cari nasi kerabu. Alun, tak macam mana lah Long? Kita kena ikut row. Ramainya guys. Kita dekat nasi kerabu warisan golok. Masih jual dah. Solok telur. Solok dengan telur. Wow. Ala dapat nasi kerabu. Terima kasih. Beli. Ini berapa ni? Batal ya. Kita tengok abang nak buat apa. Dah settle beli. Kerabu. Ini akok dan barang paling rare, budu. Kak beli apa Ni mutabak. Beli popia. Popia. Popia celup. Itu dia. Dulu kat sini sebenarnya lagi hutan tau, tapi ni dah tebang. So nampak luas sikit lah. Ni ada bakar. Mau bakar apa tadi ni Mah? Lepas tu, dulu ada pokok kelapa and kat sini kita ada beruk. Ada bela beruk untuk dia ambil buah kelapa kat atas tau. Tapi start Tok Cik meninggal, beruk tu pun dah tak ada. Beruk tu rasa lepaskan ataupun bagi orang kot, macam tu lah. So belakang-belakang tu semua rumah kakak mama. Rumah adik-beradik mama. Kalau tak dulu kat sini pun ada rumah juga. Tapi dah buang. Dah runtuh kan. Sebab dah tak pakai. Apa ayat aku ni? Bolehlah apa-apa je lah kan. Inilah pemandangan pukul 7 malam. Sementara kita nak tunggu berbuka. So kita jalanlah tengok kawasan rumah nenek. Aku. Ini adalah store. Kita simpan macam periuk-periuk besar. So besok kita akan buat rendang. Korang tunggu vlog esok. Mi akan gabungkan vlog hari ni dengan esok sekali. Kita punya berbuka puasa. Ni apa? Kacang botol. So kita ada sambal ayam, akok, popia, murtabak dan nasi kerabu beli tadi. Sup Tak tulang. Oh, sup tulang tak siap lagi. Tak. Aktiviti malam ni Kuning. dengan kampung yang tak ada line. So kita download game yang offline. Kita boleh main 4 orang. Tak ada pertambahan ahli. Ada. Boy. Dekat papan tu boy. Itu tu. Oh sikit. Asik. Setengah situ. Balik ngah. Oi. Wow. Dah tak kali dah. Abang lagi. Main guna pen. Kuning. Mantap. Apa? Mantap. Tengah tengok resepi nasi tomato. Nak buat waktu hari raya. Ni apa cik sayang Astagfirullah. Mama. Pasang kat sana. Mama pasang kat sana. Kita tahu kuku dia. Mana ya? Kita nak beli. Wow. Tak ada lah Ma. Sini tak ada. Wah. Ada cendol. Ada ikan. Ikan kue kucing. Dong kucing. Dijering pula. Dah settle.
Mau beli-beli. Lepas tu kita nak pergi mana lagi Mama? Kita DIY pula. Eh. Pergi Jaya Grocer. Jaya Grocer. Mentang-mentang lah tak ada Jaya Grocer. Dia memandai je apa Ekon Jaya. Dia kan Jaya. Jadi Jaya Grocer. Salah. Jom kita di Ekon Jaya. Masuk lodeh. Wow. Okey, kita ada tahu. Lama tak jumpa. Macam buncis. Kecilnya, comel. Edition Raya. Betul tak? Kau nak beli apa? Oi. Oi, sedap oh. Ambil satu paket terus loh. Kau. Satu paket lah. Acara pemilihan pemilihan susu cair. Goncang jangan tak goncang. Korang tengok tu. Kita sibuk beratur, dia masih sibuk nak menambah dalam bakul. Tengoklah tu, tengok tu. Sebaik kali dia tak bawa balik apa-apa. Selagi beratur, lagi tu dia tambah guys. Kita nak pergi Mr. DIY. Nak beli gel, nak beli air. Nak beli air lebih jak. Hah? Jak. Nak beli air lah. Beli air spritzer. Orang Cina kat sini pun kecek Kelantan So kita jangan ni kita pun kena kecek Kelantan juga. Ha ni tudung. So ada siapa masuk Mr. DIY? Wow. Hebat. Oh hebat Kelantan. Oh Nelofa pun masuk DIY juga. Kat sini. Bodoh lah. Ni apa ni? Oh ni panel lab. Kau suka tiko je. Betul. Betul lah. Oh Allah. Kita pun pandai juga. Kecek Kelantan je pandai sangat. Kita nak beli gel dinding. Gel dinding. Tahu gel dinding tu gapo? Ha ni. Ha ni lah gel dinding. Dekat rumah nenek tu dah punah. Dah punah. Diamlah. Ni biru. Pilih nak mana so. Oh ni ada yang murah, ada yang mahal. Kena beli gapo? Beli Mu nak kecek gapo sekarang? ni bateri. Hak ni jadi di. Hak ni kita pilih hak ni. Molek ke kau pilih. Oh. Meme buruk mu kecek Kelantan. Umi royak. Molek dah. Tak Umi royak. Tak sakit Kelantan. Nampak siye pun tak nampak siye. Oh, palsu. Ni tak nampak natural sangat. Oh, ini. Mana doi? Guys, tolong pilihkan alas meja. Ya Allah, tak ya. Ini dan ini. Yang mana satu ni? Kita nak pilih yang mana satu? Alas meja dengan untuk alas pinggan. Okay. Oh, matching kan? Pemilihan mangkuk pula guys. Apa? Rendang, kuah kacang. Comel lah. Ada kecil-kecil. Tu besar ni. Nak letak apa? Ketupat ke? Ha. So, ini hasil yang di list jam dan air. Beli. Ni comel lah weh. Jangan kecil kita, kecil Kelantan. Kita nak belajar. At least. Kecik Kelantan speaking, at least. At least kita terang. Okay, kita terang. Kita asyik terang. Nak kupas bawang merah. Ni hari ini. Mak Tiang kau duduk demam juga. Apa demam? Tak tahu. Mak tu heavy demam. Tak demam. Tu hair bagi demam. Tu hair bagi demam. Tu boleh segar moju mak ya. Dah puasa. Boleh agak japek tika. Boleh raya, nak raya tu yang bagi baik demam tu. Mak nak kelik raya dulu mak kata. Enggak, boleh ke mak dah, mak lu. Tak takut. Duduk boh dah. Mak ya nak pergi sejik apa. Kata takut gapo rumah kita kata. Takut gapo kata rumah kita kata. Sesok pun kita pergi sore aja.
Oh ni tak habis lagi ni. Ha? Oh ni tak habis lagi. Nak kayak babi hak ni. Oh, tim Raya Kelantan ni guys. Kita tak adalah buat rendang dekat atas api ke, tak adalah. Sebab kita tak ramai pun. Kita orang je. So kita buat dalam periuk Nokza je. Semalam perjalanan 15 jam. Tapi saya tak sedar apa-apa lah guys. Rupanya banyak diorang berhenti, banyak diorang jam. Tapi saya macam tahu-tahu. Tapi sebenarnya semalam kita orang jalan ikut lain. Kita orang tak jalan ikut Tol Gombak tau guys. Sebab dekat Tol Gombak saja kita orang dah start sejam lebih. Sejam lebih tu pun baru gerak 1 kilometer rasanya. Kita tak sampai 1 kilometer. Ikut jalan keluar dekat Genting Highland. Lepas tu turun Genting. Lepas tu kita ikut jalan Terengganu. Hah? Berapa tahun sekolah? Lama lagi. Lama lagi. Oh, lama lagi. Kita tengah mengupas bawang. Okay. You guys see bawang. Kita mengupas bawang saja ya. Kita tak menjadi makcik bawang. Okay. Makcik bawang raya-raya ni tolong jaga sikit mulut-mulut tu lah. Tiba kan. Jangan tanya bila nak kahwin. Dah habis belajar ke belum. Kak nak kahwin? Dok! Belum lagi nak kahwin. Belum lagi. Lambat lagi. Dia kata nak kahwin kan? Tak ada pitih ni. Nak kahwin tak ada pitih ni. Macam mana nak kahwin tak ada pitih. Dia dulu kata. Awas makcik-makcik bawang. Awas raya-raya ni. Tapi tak apa. Umur saya terlalu muda untuk makcik bawang nak tanya macam tu. Kalau makcik tanya bila saya nak kahwin, suruh suami makcik masuk minat saya. Suami makcik kan dah kaya. Suami makcik. Saya nak cari suami kaya ni makcik. Jadi apa kata suami makcik yang masuk minat saya. Katakanlah kalau ada yang menanyakan saya kan, ni akan jawab tahun depan makcik. Tahun depan. Tahun depan saya akan raya berdua. Saya tak raya seorang dah makcik. Macam tu. Walaupun kita tak tahu bila lah kan. Tapi kita macam tak apalah, jawab je lah. Dia nak tahu kan bila kita kahwin. Tak apalah, tak Sabtu Ahad. Tak Ahad Sabtu. Meracik. Meracik bawang merah dan bawang putih. Yang ni cili padi, kacang boncis, serai dan halia. Tak ni. Hebat. Ini dah subscribe baru boleh flex long. Lagi. Cepatlah long lagi. Oh, rebus nasi impit. Tengok. Kita rebus guna kayu api. Wow. Dah ke belum ni? Belum. Kita tengah proses nak masak rendang. Kita kucah-kucah. Dah letak bawang, kita letak serai, halia, daging, cili kisar, cili padi yang dah blend. Semua kita dah masuk dalam ni. Kita bakar ikan untuk berbuka puasa. Oh, mantap tak mantap guys? Kita curahkan santan. So ini menu last berbuka kita. Kita ada ikan bakar, buduk. Mantap. Daripada sebelum berbuka sampai dah habis berbuka, kita punya rendang dah nak siap. Tengok aku pegang dah sampai macam ni. Punya penat lah tangan Daun kunyit je kita lupa nak beli. Malam ni kita buat kuah kacang. Ini pun dah nak siap dah. Satu rumah bau. Nampak? Saya dah potong nasi impit. Nak makan dengan rendang kita buat tadi. Penat-penat kita buat kan. Kita terus makan sebelum hari raya besok. Sedapnya. Saya merasmikan dulu ya. Saya merasmikan dulu rendang daging dan kuah kacang.
Sebab sedap sangat. Baru satu rumah. So saya tak boleh tahan. Saya nak juga malam ni. This is ori masakan mak saya guys. Korang tengoklah. Dekat-dekat. Ya Allah. Ya Allah, menyelerakan. Air tangan ibu saya sangat menyelerakan. Kalau raya kampung Negeri Sembilan, nenek yang masak. Kalau balik raya Kelantan, mak saya yang masak. Ori Kelantan juga tu. Darah Kelantan juga tu. Oh, memang sedap. Memang sedap dok. Oh. Walaupun tengah panas sekarang ni, saya tak rasa lagi pun saya dah tahu dah memang sedap. So ni Mia tengah edit muka uci sambil makan ni. So hati senang, saya boleh raya dengan aman sebab video dah siap. Okay.